You told me that you've been waiting for somebody like me. Selamat datang ke dalam channel aku, Missing Fighter. Lama tak jumpa korang. Sekejap je dah habis puasa kan. Fighter pun buat video dah lah jarang. Aduh. So dalam raya tahun kali ni guys, tahun 2025, Fighter akan buat siri Jom Beraya. Dalam Bloxburg guys. Full lama. So kita pun sekejap je dah raya. Fighter nak ucapkan maaf zahir dan batin dan selamat beraya guys. So jom kita episod pertama ni kita nak pergi rumah IC guys. Full lama. Fighter dah lama tak buat video. Dah terbelit dah lidah Fighter. Ni rumah IC. Dah sampai rumah IC. Tadi kereta Fighter terbabas. Okey. Sekejap. Mana IC sekejap. Aku parking dulu lah. IC ni tak ada pun. Okey, aku parking sini je lah. Asal tak boleh bangun ni. Tengok guys. Tahun 2025 ni Fighter punya baju full lama. Baju tahun lepas guys. Aduh. So apa-apa pun Fighter nak mengucapkan selamat hari raya. Maaf zahir dan batin guys. IC. Fighter. Assalamualaikum IC. Full lama. Lama tak jumpa dah hampir sebulan lebih kan kita tak berjumpa. Tiba-tiba je kita jumpa beraya pula. Yo IC, aku masuk IC. Masuk. Tadi aku nampak poni. Mana poni? Poni macam tak ada je. Jom aku masuk Full lama. Cantik rumah IC. Ui. Kita beraya rumah IC lah apa ni. Duduk. Okey boleh. Full lama. Uish, danger, do not enter. Full lama dia macam. IC, sebelum kita orang makan-makan kuih ni kan, boleh kita orang jalan-jalan dulu dalam rumah kau. Macam cantik je rumah kau. Boleh. Kita review dulu Datang beraya nak review rumah orang pula tiba-tiba. Sabar. Aku bagi korang permission jap. Okey. Baik. Thank you IC. Rumah IC pun cantik guys. Masuk-masuk dah ada jam. Lama aku buka TV. Fuyo. Uish, cerita apa ni? Santai tak apalah, tutup takut lag pula. Aduh. IC, sekarang ni macam tak ada kuih je dekat atas ni. Sabar. Tak ada kuih IC. Aku masuk IC. Aku pun nak tolong juga masak-masak. Nak masuk IC, nak masuk. Full lama. Kuih. Burger. Boleh lah ni. Pun ni duduk pun ni. Full lama. Sabar. Tahun ni aku buat siri Jom Beraya ni, aku rasa macam happy juga Hari raya kot. Sedap IC. Lain macam rumah IC punya kuih. Kuih dia burger guys. Aduh. Ni ada meatball ni, makan meatball. Full lama. IC punya rumah macam tak beraya Ui, sedap ni. Sabar, ambil makanan lagi. Okay. Full lama. Pun hilang guys. Ui, sedap. Pun ni makan pun ni. Hari raya ni. Full lama. Tapi aku macam tak ada nampak lampu-lampu raya, pelita ke apa. Aku tu X meatball. Tak apa. Full lama. Ui, sini ada tempat duduk. Cantik rumah IC. Ada bola letak dalam. Ni pelita. Okay, nice. Okay, dah siap. Bendera apa tu? Okay. Dah siap. IC, aku nak jalan-jalan kat rumah kau ni. Boleh? Boleh. Jom. Mula nak pergi mana IC? Bilik aku Okay, bilik kau cantik bilik dia. Walaupun kecil tapi nice guys. Full lama IC. Baik. Okay, boleh ni. Lepas tu sini pula. Sini ada besar bilik air dia. Apa ni IC? Pandai kau cover. Full lama. Cantik guys. Macam rumah orang kaya Luar nampak biasa-biasa, dalam luar biasa. Ada swimming pool. Private baik tu. Nice. Nak tengok kat luar. Boleh sekejap. Basah baju raya baru aku ni. Okay, jom. Okay, lepas tu sini bilik apa? Aku buka air. Bilik air. Ni bilik air tetamu. Okay, faham. Baik tu isi. Sini tengok luar. Ni dapur. Dapur. Aku nak tengok tak. Tak boleh masuk macam pintu besi. Fuyo. Dapur ni view dia
Swimming pool tadi lah. Oh, swimming pool tadi. Tapi dia macam kedai lah. Dia macam restoran punya ala-ala restoran lah. Okay, nice. Jom. Pony kat dalam. Keluar. Yo, Ya, keluar pula. Luar. Okay. Baik datang hari raya patut lepak. Ini review rumah orang. Okay, jom IC. Okay, yang kat belakang tu aku buat homestay lah. Oh, patut aku nampak tadi. Aku pun pelik gak, aku diam je. Ulama ni apa? Sampah isi. Buang sepah-sepah isi. Jangan rekod. Oh, jangan rekod. Okay. Ulama homestay dia cantik isi. Isi, homestay ni menarik. Tapi kalau nak sewa tu berapa Sewa 1 malam 500 lah. Mahalnya isi. Orang kaya. Jangan buat lawak isi. Betul lah. Selesa ni tengok ni. Orang-orang yang tengok video ni nanti dia nak tu 300 lah. 300 duit Bloxburg lah. Hari raya boleh ke? Boleh. Raya boleh lah. Apa sewa tempat ni? Boleh lah kalau nak tidur lah. Okay. Baik sini tapi luar macam kosong lah isi. Tapi boleh lah. Jom. Kita ada tempat lain tak? Sini apa pula? Wah, rumah IC ni pelik-pelik je guys. Tengok ni apa benda sampai pecah ni. IC, asal ada stage ni? Kau buat sekolah ke apa IC? Ni pengumuman hari raya kau buat kat sini. Tak. Lepas tu sini boleh duduk. Nice IC. Tapi memang apa belakang ni kosong IC. Tak ada apa-apa. Aku dah buka Dah buka? Tak ada pun. Boleh buka ke? Tengok. Tak ada lah IC. Kaya IC. Ya lama IC ni. Hari raya pasang hari raya. Dia pasang askar Waduh, apa benda ni IC. Dengan ada stage dia lagi. Lain macam rumah IC. Okay lah IC, jom lah kita sambung makan. Ya. Jom. Hari raya ni aku nak makan rendang dengan ketupat. Rendang dengan lemang kan. Aku lebih suka lemang lah. Jom masuk rumah IC. Okay IC, hari raya ni kan aku nak masakkan untuk kau apa Jap, aku tengok jap. The ingredient. IC, kau nak makan apa? Aku nak masak ni. Aku nak makan. Apa? Bagi tahu. Aku nak makan hari raya sedap-sedap ni. baby barbecue apa benda tu. Barbecue rib ni. Boleh. Okay, aku masakkan IC ni lah barbecue Nice tu. Jap. Okay, first ini air tangan aku ni. Kau kena makan nanti rasa. Okay, mula-mula aku masak ni. Okay, kita kacau-kacau. Sebatikan dia dulu. Lama ni nak masak ni IC. Tapi tak apa, ni pun rumah pertama aku raya. Ya, tapi kenapa tetamu buat makan? Itulah tu, sebab kau tak tolong. Apalah IC. So, kau lah rumah orang pertama aku pergi sekarang ni. Oh, ni rumah pertama ni? Ya. So, first time ni aku masakkan aku punya tuan rumah makanan. Okay. Aku nak tunggu aku punya ni barbecue ribs yang kau minta. Orang zaman sekarang memang raya makan benda pelik-pelik Aduh. Tapi ni nice Dia punya ni ada tomato, cheese apa benda semua. Macam dekat kedai pula. Okay, aku nak tunggu. Dah siap pun. Belum lagi IC. Kita kena ni. Sekejap. Kita kena buat lagi sikit ni. Lepas ni dah siap lah. Memang air tangan aku memang cukup mantap lah. Senang cerita kan. Okay guys. Dah nak siap. Yeah, dah siap IC. Barbecue rib. Jom rasa. Jom. Pony pun tengah masak Kita tunggu Pony lah. IC, tak ada air ke IC? Buatlah air. Aduh. Tekak aku haus ni IC. Asal lah tak buat air. Okay. Pony masak apa lah tu? Pony masak sate Pony. Sate lah tu. Sekejap. Tak ada air ke rumah IC ni? Aduh. Air ada IC? Tak ada air IC. Aduh. Tak ada tempat buat air lah. Belum beli. Asal tak ada air IC? Nasib lah ada ni milk. Okay, boleh lah ni. Aku ambil susu lah dalam icebox ke tu. Okay. Mana ribs tu? Aduh, IC agak-agak ni. Aku tak suka raya rumah IC ni. Awal lah tak ada Aku baru masak penat IC dah. Apa dia bawa masuk bilik? Kurang ajar betul IC ni. Teruk lah IC ni. Pony. Tahun depan tak payah raya rumah IC lah. Teruk lah IC. Aduh IC.
Jom minum. Ceput. Baru syok hari raya makan macam ni. Nice. Sedap ke Ya, aku nak rasa aku punya ni lah. Mana aku nak rasa barbecue ribs aku. Bismillah. Okay, aku rasa barbecue ribs. Ulama, sedapnya IC. Aku masak kot. Hei. Layan. Oh, IC, aku dengan Pony nak balik dulu. Macam dah lama je aku duduk sini. Baik. Okey. Jom IC. Duit raya duit raya. Yelah Pony, duit raya. Beratus. Yeah, IC bagi duit raya guys. IC ni dia kerikut sikit. First time ni IC nak bagi aku duit raya. Selalu dia tak bagi aku duit raya. Lama betul IC ni. Cepat IC. Habis bola kau ni aku kerjakan. Okay, IC. Yeah, duit raya. Let's go. Bagi aku berapa IC? Wih. RM1 IC. Wih. Salah. IC ni lokit IC lokit Tak apa lah. Saya balik dulu lah pakcik. Pakcik saya balik dulu lah pakcik. Pakcik kau kata. Tak apa lah pakcik. Saya balik dulu lah pakcik. Boleh? Yo, ini baru muda sikit. Wih, abang baiklah. RM100 dapat. Apa? IC. Aku pun nak bagi kau duit raya. Jangan cakap aku tak bagi kan. So aku bagi kau. Okey, sabar IC. Nah, duit raya untuk kau. Nah. Donate limit. So tak apa lah IC. Dah lah bayar IC. Apa ni? Donate limit. Okay, go. Sampai duit raya koyak. Okay guys. Sampai situ saja video kita untuk kali ni guys. Kalau korang rasa video ni best, jangan lupa like. Jangan lupa like, subscribe, turn on notification. Okay guys. Jumpa lagi dalam episod 2 dalam siri Jom Beraya di dalam Bloxburg. Bye bye semua. Ciao.